Berada di Alza Nation Day dan satu Alza yang Zik paling suka nak review dalam banyak-banyak ialah ini yang telah dikonvertkan kepada Toyota Setek. Betul tak bang? Saya nak tanya lah, ini warna apa kita panggil ni? Warna kereta warna dia ada hijau, dia ada purple biru sikit dengan hijau. Oh, warna dia ni pun kita panggil dia macam chameleon lah. Lepas tu banyak tone dan juga boleh cakap mahal lah. Satu benda yang Zik terpegun lah, iaitu ni dia pakai rim Rizaltado dan juga caliper bukan biasa-biasa, iaitu Project Mu. Bang boleh cerita tak kalau macam Rizaltado dengan Project Mu ni berapa harga? 13 ke 14 macam tu lah. Oh, macam Rizaltado ni market kita boleh tahu dalam 7 ke 8 ribu, Project Mu dalam 6 ribu je. 6. Yang ketiga pula ni, korang tengok engine bay. Memang handsome betul lah, yang clean dengan banananya. Ni bukan turbo bang? Bukan NA. So yang dekat belakang ni pakai banana lah. Banana lah. Apa yang dah buat dekat engine ni? Engine dia dah buat cover CNC, intake CNC. So radiator ni pun buat bersih custom dengan dia punya intake dia buat macam style, orang panggil apa, style putih beliung kan? Putih beliung. Oh, memang handsome lah kereta ni. So ni total rasanya berapa harga ni? Kiranya full Kat 30 lah. 30 Macam lebih je bang sebenarnya. Okey, terima kasih bang. Dan terima kasih juga kepada DIY Performance kerana beri peluang untuk Zik hadir ke Alza Nation Day.